Banyakkan korang. Ni semua adalah organizer untuk fridge tau korang. Banyak macam ni. Jadi kalau korang nak tengok video ni sampai habis tau. Okay, jom shopping dekat Syurga Wanita Eco Shop. Gitu. RM2.50 je setiap satu barang tu kan. Ada banyak bekas yang macam ni. Cantik-cantik. Okay, kita untuk trip kali ni kita aim untuk fridge organizer sahaja. Okay, untuk kitchen organizer ke pantry organizer tu cerita lain hari lah. Okay, untuk hari ni, untuk trip kali ni more focus on fridge organizer sahaja. Okay, ada banyak bekas yang menarik tapi saya tengah orang kata apa, nak aim warna yang putih-putih, warna transparent sahaja. Saya tak nak warna yang sekejap warna ni, sekejap warna tu. Sakit mata memandang. Banyak sangat warna kan. Kita nak satu warna je. Estetik, harmoni gitu. Okay, macam ni, bekas-bekas macam ni sesuai untuk masuk dalam fridge, masuk letak kat pantry. Tapi make sure dapat ukuran korang punya fridge lah sebelum mencari organizer. Jangan jadi macam saya, sebab saya tak measure saya punya fridge. Lupa. Oh, cantik juga kan gelas ni kan. Comel sangat, estetik sangat. Yang ni pun boleh lah. Okay, distraction saja je. Just nak tengok-tengok pinggan mangkuk ataupun apa-apa barang yang ada kat situ. Untuk for future video jugalah. Cantik. RM2.60 saja. Jadi murah sangat-sangat. Memang berbaloi lah. Pergi ke kedai Eco Shop ni kan. Sebab itulah kedai ni menjadi syurga wanita. Betul tak? Tengoklah ni placemat semua comel-comel, cantik je. Murah pula tu. Macam-macam ada kat kedai ni. Tengok. Ice cube pun ada. Yang ni kalau nak buat jelly ball pun boleh kan. Ice tray. Macam-macam ada. Okay. Ni untuk letak sudu Carrefour. Memang semua saya ambil yang putih-putih je. Okay, kalau apa kitchen towel dekat dapur dah habis, beli je kat sini, murah. Okay, bag container yang ni memang comel sangat ya korang. Yang ni container ni cantik, ni pun cantik juga. Yang ni alright, ada banyak bekas-bekas yang estetik sebenarnya. Kalau korang minat warna putih-putih estetik, kat sini ada banyak. Ini untuk bekas sabun. Macam-macam ada kan. So itu saja untuk shopping vlog. Kita pergi kepada kita punya haul. Korang, saya nak tunjuk ni, saya beli banyak sangat barang-barang organizer untuk fridge tau daripada Eco Shop. Tada! Banyak kan? Banyaknya. Banyakkan korang. Ni semua adalah organizer untuk fridge tau korang. Banyak macam ni. Jadi kalau korang nak tengok video ni sampai habis tau. Okay, so barang yang pertama adalah saya beli ni. Okay, ini adalah kasar punya bekas. Okay, size L, rectangular, 850ml, ada 2 pieces. Okay, RM2.60 dapat 2. Okay, macam ni. Jom kita buka. Dia macam ni. Dia ada banyak size tau korang. Sebelum ni saya pernah beli brand macam ni, tapi size yang kecil. Okay, so dapat 2. So ni penutup dia. Inilah dia, comel kan korang? Boleh letak macam-macam lah. Boleh letak sayur, boleh letak apa-apalah, buah-buah ke apa. Boleh. Tada! Okay, so cute. Dia boleh stackable, tak ada masalah. Dia tak akan jatuh lah. Comel kan? Warna putih.
Semua yang saya beli ni semua warna putih-putih tau. Sebab saya tak suka lah kan. Sekejap warna ni, sekejap warna tu, sekejap warna ni, sakit mata tengok. Jadi kita nak semua warna putih. Minimalist gitu. Estetik. Okey, lepas tu kita beli ni. Yang ni, organizer ni adalah, ni storage basket. Storage basket. Okey. Macam ni, kejap. Saya beli 3 terus. Okey, sebab satu layer kita muat letak 3 kan. So ni. Satu ni RM2.60. So 3 ni baru berapa je kan. Tada. Okey, dia boleh letak macam-macam. Nak letak sayur-sayuran, nak letak buah-buahan ke, nak letak apa segala macam benda lah. Boleh, tak ada masalah. Okey, yang ni saiz dia 28.5 darab 13.5 dengan 9 cm. Okey, so tinggi dia 9 cm sahaja. Okey, panjang dia ni 28.5. Okey, so memang ngam-ngam je lah dengan saya punya fridge. Okey, alright, jom. So, untuk barang yang seterusnya, saya beli yang macam ni. Okay. Yang ni adalah brand daripada Casa juga korang. Okay, daripada Casa. Dia punya saiz ni 19 kali 13.5 kali 6.5. Macam ni. Dia berbeza dengan yang tadi. Okay, ada beza sikit lah. Okay, ada beza sikit. Yang ni ada tinggi sikit. Yang ni kurang sikit. Faham tak? Macam ni, sekejap. Macam itulah dia punya perbezaan dia. Gitu. Like tak ada beza sangat pun sebenarnya antara dua ni. Nampak? Okey. Dua-dua pun cantik. Dua-dua pun putih-putih, estetik. So depends kepada cita rasa korang lah. Ni bahagian depan. Okey, bahagian belakang gitu. Bahagian tepi tadilah macam ni. Okay. So yang ni saya bukan beli satu. Saya bukan beli dua. Saya beli bukan 3. Bukan 4. Bukan 5. Saya beli takut jatuh. Saya beli 6 korang. Nampak ni banyak ni. Wow, banyaknya. Saya beli 6. Okay. Dia siap dalam plastik lagi jadi terpelihara lah dia punya bekas ni. Jadi tak ada cala-cala dan sebagainya. So okay, bekas-bekas yang ni saya nak letak saya punya protein-protein, okay, ikan, ayam, udang, sotong, apa semua, okay, letak dekat sini. Ataupun nak letak nugget-nugget ke, sosis-sosis ke kan, boleh letak kat sini lah. Semua seragam je, cantik, comel je. Dia kalau stack stack macam ni, nampak cantik, nampak kemas, nampak minimalis, nampak estetik. Okay, nampak. Okay, bahagian tepi pun kalau letak jap. Dia sebab tinggi sangat. Okay. Macam tu. Nampak lebih tersusun. Betul tak? And then dia punya plastik. Saya tengok dekat sini dia plastik dia agak tebal. Jadi dia boleh tahan lama lah. Okay, jom kita buka. Okay, macam ni. Dekat bahagian sini dia ada corak-corak lah, bulat-bulat macam tu. Okay, ni dia. Okay, dia agak keras juga dia punya tu. Jadi dia senang je nak buka, tak ada masalah. Dalam dia macam ni. Okay, nak letak udang, nak letak ayam, untuk ikan kan. Macam tu lah. Dia senang nak buka, senang nak tutup. Jadi kalau kita guna bekas yang biasa tu kan, bekas yang untuk biasa kita tapau-tapau tu kan boleh juga, tak ada masalah. Selama ni memang guna macam tu pun. Tapi dia punya bekas plastik tu nipis kan, jadi mudah pecah dan sebagainya. Yang ni dia lebih tebal, jadi saya harap dia lebih tahan lama lah. Benda ni sama je dengan ni, dia lebih kurang. Cumanya saya lebih suka yang ni lah untuk letak dekat freezer. Sebabnya bila dia stack macam ni, dia lebih cantik. Dia lebih cantik berbanding yang ini, nampak? Dia lebih, yang ni lebih stabil lah untuk stackable. Kalau yang ni dia kurang stabil sikit kalau kita stack dia. Dia macam goyang sikit. Faham tak? Gitu. So saya lebih prefer untuk seafood ke apa ke, saya letak kat sini. Kalau yang ni boleh letak sayur ke, buah ke, macam tu.
Okay. So untuk organizer fridge daripada Eco Shop, ini sahaja. Okay, so thank you so much for watching. Jangan lupa tekan like and subscribe to my channel sebab nanti saya akan buat video cuci saya punya fridge, saya punya peti sejuk, dan saya akan organize saya punya peti sejuk menggunakan storage Eco Shop ni lah. Jangan lupa tekan like and subscribe. Bye.